Johor Bahru digemparkan dengan terbongkarnya kegiatan sebuah sindiket yang dipercayai terlibat dalam pembekalan pekerja asing secara tidak sah. Dalam operasi khas yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor, sejumlah besar wang tunai, dokumen serta sebuah kenderaan telah disita untuk membantu siasatan. Operasi dikenali sebagai Ops Sekap itu dijalankan pada 11 Ogos 2026 bermula sekitar jam 7.20 malam di 3 lokasi yang dipercayai mempunyai kaitan antara satu sama lain di sekitar Johor Bahru. Tindakan ini dibuat selepas pihak imigresen menjalankan risikan selama kira-kira 2 bulan. Hasilnya 4 lelaki ditahan termasuk 2 lelaki warga Bangladesh yang dipercayai mempunyai peranan penting dalam kegiatan tersebut. Mereka disyaki menyalahgunakan pas lawatan kerja sementara atau PLKS bagi membekalkan pekerja asing kepada beberapa kilang di sekitar Johor Bahru. 2 lagi individu masing-masing warga Bangladesh dan Myanmar turut ditahan kerana dipercayai berperanan sebagai penyelia. Apa yang mengejutkan, ketika pemeriksaan dilakukan di sebuah rumah, seramai 121 pekerja asing ditemui berkumpul dalam keadaan sesak dan panas. Mereka dipercayai sedang menunggu kehadiran individu tertentu untuk urusan pengagihan gaji. Dalam operasi sama, pihak berkuasa menyita 450 slip gaji yang dikepilkan bersama sampul wang tunai dengan jumlah keseluruhan mencecah 776,614. Turut dirampas ialah 2 komputer riba, sebuah pasport Nepal, 2 mesin pengiraan wang serta sebuah buku cek bank. Sebuah Toyota Corolla Cross yang dipercayai digunakan dalam kegiatan tersebut turut disita bagi membantu siasatan. Secara keseluruhan, 123 pekerja asing berusia antara 20 hingga 49 tahun ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Mereka terdiri daripada warga Bangladesh, Myanmar, India, Pakistan, Sri Lanka dan Indonesia. Pihak imigresen kini menjalankan siasatan bagi menentukan peranan setiap individu yang ditahan serta bagaimana kegiatan pembekalan pekerja asing ini dijalankan. Kesemua tahanan telah direman selama 14 hari bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959,63 dan Akta Pasport 1966. Mereka kini ditempatkan di Depot Imigresen Setia Tropika sementara siasatan diteruskan. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap ejen tidak sah akan diteruskan bagi membendung kegiatan yang mengambil kesempatan terhadap proses kemasukan dan penempatan pekerja asing. Kes ini juga menjadi peringatan bahawa kegiatan membekalkan pekerja asing tanpa mengikut saluran yang ditetapkan bukan sahaja boleh membawa tindakan undang-undang, malah boleh menimbulkan risiko terhadap kebajikan dan keselamatan pekerja yang terlibat. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.